Coklat float ketagih. Yang ni dekat tapak meja pun kau tak lap. Tak ada hal. Ini air koktel RM4. Besar macam ni RM4. Dia punya warna dia memang menarik tau. Campuran warna merah jambu pekat dengan dia punya potong buah-buah dia berlemak Air dia betul-betul rasa berlemak. Aku cakap dulu ada potong warna nas tak? Rasa dia nas ni. Dia ada bananas, buah lychee, apple, jelly. Untuk harga dia RM4 bagi aku murah lah. RM4 tau, cup besar macam ni bagi aku murah. Bau koko dia memang kuat tau. Kalau yang penggemar coklat lah, confirm korang terliur lah. Macam bau air Milo campur dengan aiskrim coklat. Tapi dia pakai coklat, bukan Milo. Tak terlalu over lah manis dia. Tapi kat sini dia tak pakai ais kisar tau. Dia pakai ais batu bubble ni. Apa ni? Ais batu apa ni? Baby. Baby. Portion macam ni bagi aku ngamah murah. RM3 sekali dengan aiskrim, betul lah? Betul. Strawberry pudina RM4. Dia punya daun pudina dia, bau dia memang wangi tau. Melekat sampai hidung. Ada manis-manis buah strawberry. Bila dia campur dengan sejuk ni, dia rasa balance tau. Yang ni sesuai untuk hilangkan dahaga. Minum waktu tengah hari, jangan waktu hujan. Kombinasi dia Ribena, daun pudina bukan satu yang biasa dijumpai tau. Susah kita nak jumpa dia ni. Harga dia bagi aku murah. Untuk harga yang portion macam ni RM4, bagi aku murah. Lupa tanya kau, kau apa buka sini dek? Kau apa buka? Ini buka 10.30 awal. 10.30 sampai 6.30 petang. Cuti? Kita cuti siap ayah original. Vanilla awak. Vanilla. Topping dia. Pak Pasar Malam Masjid Tanah. Ni dia. Dia berdepan dengan Syam Optical. Dah lah, dia sound aku tadi.